So Kimi macam mana? Terbaik lah. Baik Boleh. Ni asam pedas. Ni asam pedas adabi. Tak payah nak numis, tak payah nak sambal kering, semua dah ada. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal hidup. Hashtag akhirat. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu dari Salai Motai. Pada hari ini kita akan mula bertolak ke orang kata Tanjung Sedili yang bertempat di Logok Campsite. So antara barang-barang yang ada, nampak? So ada bantal, adalah peti ais kat belakang tu. So kita tengok dengan ada yang ni. So Kimi akan ikut sekali lah dalam pengembaraan kita. So sekarang tengah tunggu seorang kawan. Nanti kita akan sama-sama bergerak ke Tanjung Sedili dan dia akan sampai dalam jam 10. So apa yang kita dapat pada malam ni adalah so kita sewa sama-sama dengan kemah pun besar, pun ada 2 ruang. So ada satu pondok untuk malam ni, dan keadaan orang kata agak berangin lah. Tu. So ini adalah gambaran orang kata keseluruhan lah untuk malam ni. So nanti kita boleh set up BBQ kat sini. Cuma ada sedikit penambahan cas lah, dalam RM50 satu pondok. Okay, Kimi letak je atas tu. Okay. So itu saja. Sekejap lagi kita nak set up untuk kemas-kemas. So Kimi macam mana? Terbaik lah. Baik macam mana? Pokoknya kawan rasa sedap lah.
Oh. Dengan bantuan Budi 95 kali. So ini kita nak masak air teh tu. Masak air apa? Apa dah? Teh masala. Teh masala So nanti kita tengoklah jadi gapo. So ni saya tak kemah. So dalam kemah ni ada dua partition. Partition 1, partition 2. So boleh memuatkan lebih kurang 5 ke 6 orang dewasa lah. So menu malam ni kita akan mula dengan cucuk kodok, jemput-jemput. Buat apa ni? Masak kambing. Bakar kambing Smoke kambing Smoke kambing Seperti mana dalam kemah. Inilah kemah kita orang. So dekat kemah ni ada kemah. Kemah besar boleh muat dalam 6 ke 8 orang. Kemah jenis orang kata unta. So semalam diikat dengan pack yang agak ketat. So kemah ni kita orang sewa. Sewa berserta dengan fly sheet. Fly sheet yang dipancang dengan lebih kukuh lah. Lepas tu kita orang dapat sekali dengan pondok. So fly sheet ni dia bersambung dengan pondok. Ni lampu sendiri sambung tu dengan pondok, tapi kita orang memerlukan sedikit pengubahsuaian dekat sini, kena tambah fly sheet. Tak apalah, benda boleh bikin. So inilah pondok. Pondok ni untuk kalau hujan kan, sebab fly sheet yang sedia ada ni tak berapa membantu. So ini adalah orang kata kursi malas kat sini. So kursi malas ni pun disewa. Di logo campsite tak ada plug point, cuma ada lampu solar. Lampu solar yang itu. Tu satu lampu solar. So kena bawa orang kata lampu sendiri. So di dalam kemah ni sebenarnya besar. Boleh muat beberapa orang kat dalam ni, 6 ke 8 orang. So dibahagikan kepada 2 bilik. Bilik ruang tamu. Sedap tidur. Macam dekat igloo. Ni dah pukul berapa ni kata nak pergi pasar. So ni bilik nombor 2. Sebenarnya partition ni boleh dipisahkan sebenarnya ni. Adalah cara dia kan, boleh dipisahkan. Tapi biar je lah, macam tu je. So kita keluar. Dan setup senang. Bawa meja, bawa kursi, bawa peti hijau tu dengan pembakar tu sekali. Pegang je. So kita pergi cari ikan.
ada ikan merah. Oh, cakap ni kecil-kecil. So dekat sini tempat di mana orang kata apa? Orang kata ni lah. So tu lah. Oh, ikan merah. Oh. Nah. Merah berapa kilo ah? Merah apa? Merah tu 45. 45. Ha? 40? 45. Ni ikan apa? Jenahak. Ha? Jenahak pun okey ke? Jenahak. Jenahak sekilo berapa bang? 42. Tapi tak sampai kilo. Merah 40. Merah 40. Merah 45. Tadi. Jenahak. Jenahak pun besar. Jenahak. Apa lagi nak? Sotong. Terakhir ni yang punya limit pun. Betul tak? Oh, bakar. Nak potong macam mana? Nak potong Potong asam pedas. Oh, lagi. Barang banyak. $126. 126. Oh, campur ikan merah. Dah sekali dengan tu tadi kan? Dah mana? Ya. Ais. Ah, boleh lah ais. Boleh, boleh. Oh, siap ais lagi. Apa kepak dekat Buat dalam box. So, pembelian ikan dekat sini cuma ais. Tu dia. Okay bang, masih banyak. So, lepas ni kita patah balik ke campsite untuk meneruskan. Oh, kita cek nasi dulu. Nasi kat kedai tu ada kan? So ada member nampaknya kena cari nasi dulu. Dia cakap kalau orang Melayu ni, terutama orang Malaysia, dia memang kena ada nasi. Melayu. Okey. Letak dalam beg tu lah. Ni. Beg Eco. Harapnya kalis air. So kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan kelapa sawit, tu nampak tu dia punya semak-semak. Tujuan dia ni sebenarnya untuk memastikan tanah tu sejuk dan air tak berapa tersejat. Nampak? Pelik kan? Kenapa orang kita fikir semak-semak ni perlu ada. Ada orang fikir kelapa kebun, kelapa sawit ni bersemak. Kalau estate-estate bukan. Dia semua ni untuk jaga supaya air tu daripada tanah tu tak terlalu menyejat, tak terlalu mengangkit. Sebab tu macam ada tumbuhan-tumbuhan menjalar-menjalar macam tu. Ikan nak buat bakar kan. Nasi. Cek nasi. Tu pantai awak sejauh mata memandang. Tu. Itulah pantai. Apa beza pantai dengan laut? Tahu? Pantai. Pantai sikit. Laut? Laut. Tengah-tengah. Dalam lautan. Tengah-tengah lah. Pantai. Pesisir pantai.
pesisir pantai. Ya. Pantai tu di pesisir di tepi. Sedalam lautan ya. Kita ada panggil sedalam pantai. Sedalam batu. Boleh tahan TV ni. Yalah awak ni. Boleh join dengan Atta Kipi. Nanti jumpa Uncle Takib. Itu Iman. Jumpa kan? Jumpa. Dah. Lama sampai? Minit lah. Tak, takut expect kau sampai lambat tidur tang. Oh, Aizan ke awal lah. Kau boleh bakar dah tu. Arang pun kita orang dah beli. Arang tak ada ban. Ni arang ada lagi? Cari lauk dulu. Tahu mana kan? Wah. Tak isi juga kan? Tak perasan. Cari apa pintu masuk? Boleh. Betul yang cancel. Aku cancel. Nah, itu yang Di depan dah dia. Betul patah balik. Ada ni lagi? Bagus. Ada api. Ya. Sepak. Nak buang dulu. Buang. Dekat sana Mulan. So kita tutup kereta dulu. Lain sini. Oh. Apa tu? Apa? Barang. Kita ambil tu. Standby. Mas kiki balik. Ya ke? Aku ada lain. Apa tu kek meja? Kalau masak hotdog ni Jimmy, nanti kan balik-balikkan dia. Nanti kalau tak hangus, letak lagi. Sun, pakai dong. Tu. Tak mana lagi. So arang ada dua jenis arang. So arang yang pertama ni, arang ni mudah terbakar. So arang yang kedua ni, arang ni pun mesra alam. Dan dalam masa yang sama, dia ni lah, orang kata apa, senang nak menyalakan api. Tu kita belum try yang kuning tu. So yang kuning ni tak tahulah dia macam mana, tapi dia tak ada klaim yang berlebihan lah. Tu arang kakul 2 kilo. So kita tak tahulah. Semalam guna arang yang ini. So arang ini dia macam tunggu dah jadi bara betul, baru kepanasan dia tu okey lah. So tunggu balik-balikkan dia. Macam tu. Dia janji ada bunyi kan.